Cuba korang bayangkan, kau dah tanam durian bertahun-tahun, tiba-tiba kerajaan negeri keluarkan notis untuk hala keluar. Kalau tak nak keluar, kau kena bayar 20,000 setahun. Tapi part yang paling sedih, kau sebenarnya memang tak ada hak langsung sebab tanah tu bukan milik kau pun. Dalam video ni saya akan share tentang kronologi isu pekebun durian di Raut dan apa isu sebenarnya berlaku. Teruskan menonton. Ada beberapa siri tentang bila durian ni tanam. Ada yang sebut 10 tahun, ada yang kata 30 tahun. Tapi daripada sumber yang paling dekat ialah pokok durian ni ditanam sekitar tahun 2010 sampai 2011. Berdasarkan umur pokok lah. Pekebun ni tak memiliki geran tapi mendakwa telah beberapa kali memohon hak milik dan lesen daripada kerajaan negeri. 2014, durian Musang King meletup. Daripada menanam secara kampung, pekebun durian ni telah menaik taraf kebun daripada pagar, sistem saliran dan lain-lain. Kerajaan Pahang telah lama mengetahui berkenaan pencerobohan tanah ni. Awal 2020, kerajaan negeri mula ambil sirih dan mencari jalan penyelesaian. Amnya ada dua kawasan yang diceroboh. Satu, tanah kerajaan. Tanah kerajaan ni maksudnya tanah yang dinamakan atas kerajaan dan bukan atas nama individu ataupun syarikat. Yang kedua, hutan simpan. Hutan simpan ni di-reserve untuk pelindungan alam sekitar. Antara tanah kerajaan dan hutan simpan ni, dua-dua ada tindakan undang-undang yang berbeza. Tanah kerajaan ni, hukuman dia lagi fleksibel. Tapi hutan simpan ni, hukuman dia lagi berat. Jadi pada Jun 2020, kerajaan Pahang buat satu langkah. Mereka pajakkan tanah seluas 2,167 hektar ni kepada syarikat Royal Pahang Durian Resource ataupun ringkasnya RPDR. Amnya untuk selesaikan masalah ni lah. Syarikat RPDR ni akan mengusahakan tanaman durian dan ambil alih semua kebun durian haram ni. Apa yang syarikat RPDR ni buat ialah dia offer perjanjian kepada pekebun-pekebun ni. Pertama, pekebun boleh teruskan berkebun tapi kena bayar sewa 6,000 setahun. Kedua, bayar levy 20,000 ikut hasil. Levy ni macam lebih kurang cukai. Saya ulang lah, yang pertama bayar sewa tanah 6,000 setahun. Yang kedua, bayar hasil keuntungan mengikut hasil durian tahunan. Maksimum 20,000 setahun. Of course, ramai pekebun ni tak setuju. Ogos 2020, para pekebun ni tubuhkan satu gerakan Save Musang King Alliance ataupun SAMKA. SAMKA ni ialah gabungan pekebun yang nak lawan semula tawaran RPDR ni. Bagi mereka, perjanjian ni berat sebelah. Dia orang kata, selama bertahun-tahun mereka mohon tanah ni secara sah tapi tak pernah luluh. Bila durian Musang King dah popular, tiba-tiba ada syarikat nak masuk. Kerajaan negeri tak tunggu lama. SAMKA ke apa ke, Ogos 2020, kerajaan negeri keluarkan notis pengusiran kepada pekebun ni. Masa mudah nak halau pekebun ni pakai undang-undang lah. Dapat notis pengusiran ni, September 2020, SAMKA dan para pekebun failkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Mereka cabar dua perkara. Yang pertama, notis pengusiran daripada kerajaan negeri. Yang kedua, perjanjian kerajaan negeri dengan syarikat RPDR ni. Tak sampai beberapa bulan, Mahkamah Tinggi Kuantan tolak permohonan mereka. Sebab dia, mereka tak ada lotus standi. Apa itu lotus standi? Dalam masa mudah, hak untuk mencabar sesuatu di mahkamah. Macam mana nak ada hak? Dah tanah pun bukan kau punya. Memang tak ada hak nak mencabar langsung lah. So, semakan ni ditolak. Macam biasa, Mahkamah Malaysia ni ada beberapa level. Yang pertama, Mahkamah Tinggi. Tak lepas Mahkamah Tinggi, boleh pergi ke Mahkamah Rayuan. Pada Julai 2024, Mahkamah Rayuan pun menolak juga permohonan mereka. Sama aja alasannya, mereka tak ada lotus standi. Setakat ni apa yang kita tahu, rayuan mereka hanya sampai ke Mahkamah Rayuan saja. Tak pasti sama ada mereka ada buat permohonan ke Mahkamah Persekutuan ataupun tak. Sebab ada satu video tu, YB Raut sendiri minta petugas yang menebang pokok durian tu untuk berhenti dan tunggu keputusan mahkamah. So saya tak sure dah ada sampai ke Mahkamah Persekutuan ke belum. Cái nào bên đó bạn? Cái nào bên đó bạn? Đi đâu? Kita tak ada rangka, kita tak ada sekarang sini ada. Woi, busuk bohong ah, woi. Jangan langkah berita mahkamah, jangan. Agak bisi kau, woi. Cakap apa? Woi, ini cakap tak bohong ah. Stop! Stop! Kami pergi meeting dengan MD, jangan macam ni. Stop lah tuan. Wah, anggur juga, woi.
Jangan macam ni. Bagi masa sikit. Lagi tak cukup. Saya tahu, tapi kali sampai tengok ram banyak pokoknya sudah 30 tahun, 80 tahun. Kita berkebun saja. Memang kita buat apa? Jangan macam ni. Stop. Arahan you boleh beritahu atasan. Sudah beritahu. Pekebun sedang. Baik, ada beberapa isu yang dimainkan oleh SAMKA ni. Yang pertama, mereka bangkitkan kenapa kerajaan negeri baru nak bertindak sejak akhir-akhir ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni Musang King tak ada orang kenal pun. Musang King mula-mula meletup pada tahun 2014. Soalan mereka, kenapa kerajaan negeri tak hapuskan sebelum tu? Yang kedua, mereka persoalkan tentang pekebun kecil. Kononnya, pekebun kecil dianiaya dan nak beri kelebihan kepada syarikat besar. Ahli Parlimen Road dan juga pengerusi SAMKA ditahan polis atas alasan mengganggu penjawat awam pada 14 April lalu. Kesimpulan daripada video ni ialah sah tanah tersebut bukan milik pekebun tapi diceroboh oleh pekebun-pekebun ni. Tak kira lah berapa lama pun. Soalan saya, adakah patut kerajaan bagi peluang pada pekebun ni? Apa pendapat anda? Beri tanah seluas 2,167 hektar ni kepada pekebun durian ni biar mereka teruskan untuk kaut keuntungan ataupun macam mana?